Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini adalah satu konten mengenai hukuman. Apakah yang kita boleh lakukan sebenarnya selepas kita menerima hukuman daripada AFC. Yang kita tahulah kita dah diberikan ditarik balik kemenangan menentang Vietnam dan juga Nepal, dan kita kalah 3-0 lah dalam kedua-dua perlawanan tersebut di pusingan kelayakan untuk Piala Asia 2027, dan kemudiannya kita sekarang hanya mempunyai 9 mata dan Vietnam telah sah layak sebagai juara dengan 15 mata, manakala kita di tempat yang kedua sudah confirm ataupun sudah sah tersingkir lah. Jadi ni sekarang ini aku nak bagi tahu korang, ada kita sekarang sebenarnya peminat bola sepak Harimau Malaya ni dia terbahagi kepada dua pihak. Pihak yang pertama adalah untuk menyokong sebenarnya Harimau Malaya boleh bangkit dan juga boleh kembali orang cakap bersinar lah di mata dunia. Dan golongan yang kedua adalah golongan yang di sebaliknya. Okey, aku akan bincangkan beberapa poin mengenai isu ini. Okey, jadi aku akan fokus kepada pihak A dulu, iaitu hujah yang akan digunakan oleh golongan yang lebih positif lah, yang mengatakan bahawa Harimau Malaya masih mampu dan masih boleh dan akan bangkit selepas ini. Sebab apa? Sebab ni kata ni struktur tu sudah ada. Okey. Hujah yang pertama, Asian Cup 2026. Ini akan berlangsung pada 24 Julai sehingga 26 Ogos yang akan datang lah. Dan platform ini dia memberikan kelebihan tersendiri kerana ianya berlangsung di luar kalender FIFA lah. Maksudnya dia membolehkan Malaysia memberi tumpuan lebih kepada pembinaan untuk squad depth dan juga memberi pemain-pemain muda menimba pengalaman dalam perlawanan antarabangsa yang lebih bermakna. Jadi ini sebenarnya bukan sekadar ucapan motivasi. Kita tahu apabila dia berlangsung di luar kalender FIFA, bermakna pemain-pemain daripada liga luar negara tidak boleh ataupun tidak perlu ataupun tidak kelab-kelab luar yang tahu akan ada Asian Cup ni, dia tak perlu untuk melepaskan pemain mereka. Tetapi ini juga bermakna bahawa sebenarnya Peter Klamoski sebagai head coach boleh memanggil mana-mana pemain daripada liga domestik kita ataupun liga super untuk menguji kombinasi pemain baru dan juga membina skuad yang benar-benar mencerminkan identiti pasukan tanpa tekanan keputusan qualification lah. Dan kita tahu Malaysia telah diundi dalam kumpulan yang bersama dengan Thailand, satu orang cakap kita punya rival jugalah yang sangat kuat. Dan ini sebenarnya memberikan Peter Klamoski satu ujian yang bermakna lah untuk mengukur kemajuan skuad sebelum pusingan qualification yang seterusnya. Sekiranya Malaysia boleh bersaing dengan Thailand dan mencapai at least separuh akhir, naratif pasukan yang dihukum dan juga yang telah jatuh akan berubah kepada satu pasukan yang sedang bangkit. So, hujah yang kedua, Sukan C 2027 yang akan berlangsung di Kuala Lumpur ataupun di Malaysia lah. Satu platform motivasi yang tidak boleh dibeli. Okay, Peter Klamoski sendiri pernah menyebut bahawa Sukan C 2027 di Malaysia nanti sebagai satu sasaran utama program pembangunan semasa, dan ini sebenarnya adalah satu peluang yang datang sekali dalam satu generasi. Kita tahu Harimau Malaya ataupun Malaysia sendiri ini pernah mempunyai sejarah yang agak membanggakan lah di Sukan C. Harimau Malaya pernah meraih emas pada tahun 1961, 1977, 1979 dan juga 1989. Memenangi pingat emas di tanah sendiri, ini di hadapan penyokong sendiri, di hadapan penyokong Harimau Malaya sendiri pada tahun 2027 nanti, adalah satu pencapaian yang boleh mengubah keseluruhan psikologi bola sepak kebangsaan. Jadinya aku berpendapat ini bukan sekadar trofi, ini adalah simbol kebangkitan. Dan tidak seperti pasukan senior. Kita tahu pasukan under 23 yang akan diturunkan nanti dalam Sukan C sudah pasti akan menggunakan pemain yang lebih muda, generasi yang tidak terlibat langsung dengan skandal pemain warisan. Dan kita tahu mereka bermain dengan nama yang bersih lah. Okey, yang ketiga,
pipeline. Pemain muda sudah mula difikirkan secara serius oleh FAM. FAM dan juga pengarah teknikal pengarah teknikal NFDP iaitu Datuk Om Kim Swee sendiri telah membuat keputusan strategik yang berani pada pendapat aku lah untuk menghantar pemain bawah 16 ke pertandingan bawah 17 secara sengaja dengan tujuan untuk memberikan pendedahan awal kepada pemain yang lebih muda sebagai persediaan untuk kualifikasi Piala Asia bawah 17 pada tahun harapan pada bulan November 2027 lah. Bagi aku ini adalah satu perubahan yang sangat penting. Program bola sepak Malaysia sering dituduh sebagai sifat jangka pendek ataupun short term, iaitu lebih fokus untuk mengejar keputusan segera tanpa melabur dalam pembangunan jangka masa panjang. Keputusan untuk membuang kejohanan ASEAN 17 bawah 17 ini demi memberi pengalaman awal kepada pemain generasi yang berikutnya menunjukkan bahawa sekurang-kurangnya di peringkat bawah umur 16 tahun at least FAM sedang berfikir ke hadapan. Okey, yang keempat, poin yang keempat. Qualification untuk World Cup 2030 adalah satu permulaan yang baru. Okey, tiada skandal pemain warisan untuk 2030 nanti. Kita harap benda itu berlaku lah. Dan juga kita pasti jika itu tidak menjadi masalah, maka tiada lagi keputusan yang boleh ditarik balik oleh FIFA ataupun AFC. Mungkin dengan Manuel Hidalgo ataupun Nacho Mendes yang sudah layak untuk menyarung jersey Harimau Malaya menjelang pertengahan 2026 nanti, dengan kemungkinan beberapa pemain naturalisasi lain yang mungkin sedang dibincangkan di peringkat kelab sudah bersama dengan pasukan. Dan mungkin juga dengan kehadiran semula Arif Aiman selepas baik daripada kecederaan, Peter Klamowski akan mempunyai skuad yang lebih lengkap dan lebih bersih daripada sebarang skandal yang kita sedang alami sekarang ni lah. Dan Malaysia sebenarnya hampir pernah layak untuk ke Piala Dunia 2026. Kita menamatkan kumpulan kelayakan di tangga yang ketiga dengan 10 mata. Sama mata dengan Indonesia yang layak sebagai naib juara kumpulan. Jadi ini menunjukkan sebenarnya Malaysia sebenarnya mampu untuk bersaing di peringkat yang lebih tinggi. Cuma perlu satu governance ataupun satu tata kelola yang bersih lah untuk melepasi peringkat ini. Peringkat tertinggi itulah. Okay, jadi poin yang kelima. Faisal Halim dan juga generasi 2024 sebenarnya sudah terbukti. Sebenarnya mereka ni masih lagi ada dalam pasukan Harimau Malaya sekarang. Faisal Halim, kita tahu pernah mencetak gol yang dicalonkan sebagai gol terbaik Piala Asia 2024 apabila beliau menjaringkan dengan teknik yang memukau, melepaskan bola itu melepasi penjaga gol Korea Selatan. Dan juga kemudiannya Romel Morales lah menyamakan kedudukan pada minit yang ke-90 tambah 15. Satu momen yang sangat yang sangat menakjubkan lah, yang menyaksikan bahawa sebenarnya Korea Selatan sudah pasti menewaskan Harimau Malaya, tapi semangat perjuangan yang mereka perolehi, yang mereka ada pada ketika itu sebenarnya tidak boleh dibeli dengan pemalsuan dokumen pemain warisan ini. Jadi sebenarnya generasi yang pernah bermain di Piala Asia sebelum ni masih ada. Mereka sebenarnya masih lagi dahagakan kejayaan, dan mereka sebenarnya pada pendapat aku belum lagi sampai ke peak mereka ataupun ke prime mereka lah. Jadi itu adalah hujah untuk golongan yang positif. Dan juga sekarang ni aku nak fokus kepada hujah yang menentang, yang sedikit pesimis lah berkenaan dengan apakah sebenarnya yang akan berlaku untuk pasukan Harimau Malaya selepas ini kan. Tanpa poin mereka yang utama sebenarnya adalah tanpa pembaharuan tata kelola ataupun tadbir urus yang nyata, yang transparan, semua ini hanyalah satu kitaran yang sama yang akan berulang. Okey. Poin yang pertama, Malaysia sebenarnya sudah melalui fasa peralihan ini berkali-kali dan tidak pernah benar-benar berubah. Okey, bernama ataupun kita punya berita rasmi lah, portal rasmi Malaysia sendiri telah menyifatkan sebenarnya tahun 2024 adalah sebagai fasa peralihan untuk Malaysia ataupun Harimau Malaya. Tetapi fasa peralihan ini berlaku selepas kegagalan yang besar. Selepas gagal layak ke Piala Dunia 2022, ini adalah fasa peralihan. Selepas prestasi hambar di Piala Asia 2023, ini adalah fasa peralihan.
selepas skandal heritage pemain warisan ini adalah fasa perayaan sekali lagi. Okey. Jadi corak ini bukan satu kebetulan. Ini adalah satu sistem, satu systemic system yang tidak pernah benar-benar diberikan tanggungjawab kepada pihak yang sepatutnya bertanggungjawab. Setiap kegagalan diikuti dengan framing semula naratif, pelantikan jurulatih baru dengan janji-janji yang sama. Tanpa perubahan struktur yang nyata, siapa yang memutuskan, siapa yang membuat keputusan, siapa yang bertanggungjawab dan apakah sebenarnya accountability apabila keputusan itu gagal, fasa peralihan ini akan terus berulang lagi sampai bila-bila. Maksudnya dia akan terus berulang dan peminat sudah mula muak lah dengan situasi ini. Dan kemudiannya, poin yang kedua, bagi mereka, Asian Cup ini bukan satu penanda aras yang sepatutnya kita fokus. Malaysia, kalau andai katalah Malaysia ataupun Harimau Malaya, maksud aku ni sekarang ni okey. Kita tahu sebenarnya Malaysia pernah memenangi AFF Championship ataupun AFF Suzuki Cup pada tahun 2010. Dan itu tidak membawa kepada sebarang kemajuan bermakna dalam tempoh 15 ke 16 tahun yang berikutnya. Kemenangan di peringkat ASEAN tidak bermakna apa-apa jika tidak boleh disokong dengan sistem yang boleh melahirkan pemain yang kompetitif di peringkat Asia ataupun peringkat yang lebih luas ataupun peringkat yang lebih tinggi. Jika Malaysia memenangi Asian Cup 2026 nanti, ada risiko bahawa ia akan digunakan untuk menutup segala keperluan pembaharuan yang lebih menyeluruh. Sama seperti yang berlaku selepas tahun 2010. Barisan Exco FAM yang mungkin akan dilantik nanti akan berdiri bangga di podium ataupun di pentas meraihkan kejayaan. Dan soalan tentang tata urus ataupun tata kelola, takbir urus, accountability dan siapa yang mengarahkan pemalsuan dokumen akan terus tenggelam dalam kegembiraan mereka meraihkan kejayaan ini. Yang ketiga, FIFA ranking 121 adalah cerminan yang sebenarnya, bukannya keputusan Asian Cup nanti. Sekarang ni Malaysia berada pada kedudukan yang ke-121 dan selepas ini mereka sudah kehilangan mata daripada ranking-ranking perlawanan yang ditarik balik oleh FIFA dan juga UFC lah. Untuk perbandingan, kita tahu Vietnam berada di kedudukan yang ke-109, Thailand di bawah ke-100 dunia. Malaysia ketinggalan jauh berbanding dengan prestasi serantau. Jadi, di manakah sebenarnya pasukan Harimau Malaya ataupun Malaysia ini? Kemenangan Asian Cup itu tidak memberi mata ranking kepada FIFA dan bermakna apabila tiada mata diberikan, jadi kemenangan Asian Cup itu tidak bermakna. Dan jika Asian Cup 2026 ini diraihkan dengan gemilang, maka itulah dia. Segala salah ataupun segala dosa FAM itu akan seperti dicuci begitu sahaja. Itulah poin yang ketiga. Manakala poin yang keempat, soalan accountability masih tergantung dan penyokong sedar benda ni. Penyokong tegar Malaysia ataupun sekumpulan penyokong tegar Malaysia sekarang ni sudah pun memboikot perlawanan sebelum ini atas isu-isu tata kelola ataupun tadbir urus. Situasi yang berlaku bahkan sebelum skandal pemain warisan lagi mencapai kemuncaknya. Dan rasa tak puas hati di kalangan penggemar bola sepak ataupun peminat bola sepak Malaysia ni terhadap cara FAM menguruskan suatu keputusan bukanlah suatu perkara yang baru. Skandal pemain warisan ini hanya mengesahkan apa yang kita semua sedang syak selama ini, bahawa FAM digerakkan oleh kepentingan peribadi, bukan kepentingan pasukan kebangsaan ataupun national interest. Jadi soalan sebenar sekarang ni adalah siapa yang mengarahkan pemalsuan dokumen ini? Masih lagi belum dijawab secara terbuka sebelum Asian Cup bermula ataupun sebelum perlawanan menentang Vietnam pada 31 Mac nanti. Kebanyakan penyokong yang kritikal tidak akan kembali ke Bukit Jalil jika Bukit Jalil dibuka semula dengan hati yang terbuka. Kepercayaan yang hilang ini memerlukan lebih daripada kejayaan di Padang untuk dipulihkan. Dan poin yang kelima ataupun poin yang terakhir sebenarnya, generasi muda yang dijanjikan sebelum belum terbukti dalam sistem yang betul. Datuk Ong Kim Swee, pengarah MNFDP, membuat keputusan yang bagus dengan mengantar bawah 16 ke kejohanan bawah 17, tetapi Malaysia gagal melengkawi peringkat kumpulan dalam edisi 2024 di Indonesia. Selagi sistem akademi dan juga liga di bawah umur atau akar umbi ini tidak distrukturkan semula dengan secara menyeluruh, dengan kemudahan yang betul, jurulatih yang berkelayakan dan juga laluan yang jelas daripada under 16 to under 23 ke pasukan senior,
pipeline penghantaran muda ke pertandingan awal hanyalah mendedahkan tanpa pembangunan, hanyalah pendedahan kosong tanpa pembangunan yang sebenar. Jadi keputusan dia sekarang ni, bagi aku, untuk pihak A yang menyokong, yang lebih optimis, sebenarnya Asian Cup 2026 adalah satu platform pembangunan yang sah dan juga bermakna. Sukan C 2027 di tanah sendiri ataupun di tanah air kita sendiri adalah satu motivasi sebenar yang boleh menyatukan pasukan dan juga peminat. Pipeline bawah umur sedang difikirkan dengan lebih serius daripada sebelum ini. Dan juga generasi sebenarnya pemain yang ada, Faisal Halim, Arif Aiman, mungkin juga Dion Kools, masih lagi dahagakan kejayaan, masih lagi lapar untuk menjulang piala bersama dengan Harimau Melaya. Dan mereka sebenarnya masih layak untuk membawa Malaysia ke peringkat yang lebih tinggi. Manakala pihak B sebenarnya betul juga yang lebih pesimis ni kan. Semua ini sebenarnya pernah dibincangkan secara mendalam sebelum ini dan dalam pelbagai bentuk lah selepas pelbagai kegagalan. Dan dengan tanggungjawab ramai Presiden FAM, perbezaan kali ini yang sebenarnya adalah harus bukan hanya kepada kata-kata, tapi kepada siapa yang perlu dipertanggungjawabkan. Penganalisis bola sepak Malaysia sudah lama mempersoalkan sebenarnya sama ada FAM benar-benar berhasrat untuk berubah ataupun sekadar menguruskan persepsi awam, pemerhati bola sepak, peminat sukan bola sepak sambil mempertahankan struktur kuasa yang sama. Jadi sebenarnya untuk aku, kesimpulan dia sekarang ni sebenarnya adalah Harimau Melaya ada laluan kehadapan yang jelas, iaitu Asian Cup, ada SEA Games, ada qualification Piala Dunia 2030 dan juga mungkin Piala Asia 2031. Laluan itu sebenarnya wujud. Pemain tu ada dan juga jurulatih kita sebenarnya tahu apa yang perlu dilakukan. Tapi laluan itu hanya boleh dilalui dengan selamat jika asasnya itu kukuh. Dan asas itu bermakna FAM mesti menjawab soalan yang paling tidak ingin didengari. Siapa yang mengarahkan pemalsuan dokumen ini dan apakah akibat yang perlu mereka tanggung? Dan bagaimana sebenarnya struktur FAM akan diubah supaya ia tidak akan berlaku lagi? Tanpa jawapan pada soalan-soalan di atas tadi tu, bermakna setiap kejayaan yang diraih nanti sama ada Asian Cup ataupun SEA Games hanyalah sebagai satu orang cakap bangunan cantik di atas satu tanah yang masih lagi bergegar, yang masih lagi bergelombang. Korang boleh tengoklah gambar ini untuk aku bagi macam satu road map lah sebenarnya situasi bola sepak tempatan kita. Jadi dah lama aku berbual ni, dah lebih kena hampir ke 18 minit. Aku nak ucapkan terima kasih kepada korang yang dah subscribe kepada channel aku. Kepada korang yang masih lagi belum subscribe, bolehlah subscribe channel aku untuk analisis bola sepak seperti ini. Jadi kita jumpa lagi di episod yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.